Hai guys, ini saya nak tunjuk cara bayar hutang mara dekat Touch and Go e-wallet. Buka e-wallet Koma, scroll bawah, tekan bills. Okey, dekat atas ni dia akan keluar bills yang Koma pernah bayar lah. Kalau Koma tak pernah buat lagi, scroll bawah, dekat bahagian kategori ni, tekan loan. Okey, ada mara dekat sini. Okey, kalau Koma tak pernah buat lagi, Koma tekan new account. So, dia suruh masuk account number, IC dengan nama Koma lah. Okey. Ini saya dah pernah buat. Saya akan terus tekan dekat sini lah. Okey, kemudian masukkan amount. Kemudian tekan pay. Okey. Dah settle hutang. Alhamdulillah. Tekan done. Itu je weh. Itu je. Bayar hutang. Bye.